Mukanya dulu tu kan masuk start daripada tahun 98 dan kau sampai dah tahun 2021, 23 tahun. Jadi berhenti dengan tiba-tiba daripada aktif berhenti tiba-tiba masuk nego dulu lawe pergi terus tidur pula bahasa jenis nego petang tutup buka kedai pukul 5 petang sampai pukul 5 pagi tidur pukul 8 pagi. Jadi berhenti dengan tiba-tiba ni dia mahu semua nyakit yang jadi tak boleh tengok nyang apa masa tu berhenti tu sebab jaga arwah Cik Abel sakit dia dah 2 tahun berhenti jaga tapi tekot tu tak kenal lagi bisi tak ada lah nak rawat arwah Cik Abel ni dengan bisi kena bisi pun dalam edok. Lepas tu lepas pada cara kau Cik Abel tu dari tu pun sakit dah lah sakit pas macam-macam lah sakit dari tulang belakang sedikit lah. Lepas tu sumpuk tak nak nyawa buka pun main dengan kacau tekot jaga arwah ni banyak main dengan pokok bunga main dengan semua-semua kacau tu kan. Kalau nak nyawa pun tak lepas buka apa nak jalan pun atas rumah pun tak berapa nak larang. Lepas tu hok kritikal sekali nyakit nyetok orang dulu. Kalau tangan bangun tidur kau masuk dalam tanah kau dia mari kering kat pupuk ni jadi kerah. Jadi sakit siapa pun gelap mata kena kayak kacik duduk kita tinggi ni nak boleh ke mana tu penuh gagal yang sakit. Lepas tiba-tiba kan ada lagi rumah di masa tu yang pergi melawat arwah lah. Dia kata tenang lah pakai bisi 300 ni. Pakai bisi 300 ni kan. Pakai bisi 300 ni ama-ama semua-semua. Nasa tu kolam kukurai tempat tu ni tak ada dah lah. Masalah nyentok tu alhamdulillah lah. Dengan izin Allah ni tak ada. Cumanya kalau leluh-leluh tu dia kena pakai semua. Supaya kita gini lah. Kita pakai mandi, kita kena pakai sabun mandi, kena guna buat gigi supaya kita pakai gitulah buat harian. Pakai secara istiqomah